baca ke? Baca yang ramai baca. Makin dia tolong. Ya. Tolong ambil angkat kursi. Alright. Ya, suruh dah Dennis duduk. Suruh Dennis duduk. Aku dah tak tahu. Dennis! Tepi lah nak kursi. Kursi. Kursi kau. Tak, aku duduk. Duduklah bawah. Payah dengan kau ni. Tak ada ke bawah kan lagi ke ni? Dengar. Kursi dah ada. Bagus. Dia kata sibuk aja. Asal dah lawan kapur gelam tadi tak boleh menang Aduh Ni dah mana ni dah pernah nampak ke? Betul. Hai guys, Hi guys. Assalamualaikum. Ya tu lah. Assalamualaikum. Alah, benda je jeli dah. Alah, kasih Cik Raja tu lah tadi. Ya. Saya minta kursi tu. Yelah, anak ada tak nak bagi. Hai guys. Ni lawan Jasin, lawan... ni Alu Gajah. Alu Gajah kan? Jasin lawan Alu Gajah. Yes, follow dia. Follow dia. Sorry. Apa dah ada ni? Baru start game. Lag lah. Muka jaga kot. Bukan, biru. Datuk Palembang lah. Tija, biru ni apa? Melaka Tengah. Betul lah. Rasa, betul lah Datuk Palembang lah rasanya. Betul lah awak kata tu. Melaka Tengah. Sorry. Sorry le. Confuse lah sebab baju ni macam sama. Okey. Ni Ida Saza Sida game kalam. Saza Sida aku ni Ida MS. Betul lah Saza Sida. Betul lah. Saza Sida game kalam. Dia dah hak. Dah hak perlu balik lagi dia dah. Final JDP lawan Bemban. Bemban pula Jasin. JDP lawan Jasin. Melaka Tengah lawan Jasin. Perempuan dah habis dah. Tim perempuan dah habis. Kapur gelam
Kampung Gelam champion. Nombor 2 tadi Melaka Tengah berapa tadi? Baik. GB Duyung. Cikgu Jun kat sana. Ramai 129. Kejap kan? Kejap dia handball dah cik. Sakit pada aku lah. Tak ada. Aku tak tahu. Assalamualaikum. Game perempuan dah final. Tadi lawan apa ni? Melaka Tengah 1 lawan Melaka Tengah 2 tak silap. Sekolah apa ni? Apa nama sekolah tu? Perempuan tadi. Yes! Pantai Kundo. Perempuan Pantai Kundo lawan Kampung Gelam. Kampung Gelam champion. Sekarang skor Jasin 1, JDP 0. Dah sama-sama dah. Ya, game perempuan dah habis dah. Kampung Gelam menang. Kampung Gelam kita panggil Melaka Tengah apa weh? 1, 2. Melaka Tengah 1 rasanya Kampung Gelam. Jangan koyak Ilyas. Taris. Yang bercakap. Ya betul. Aira. Ya, Kampung Gelam sekarang makin power lah. Ni negeri. Melaka. Ilyas dah koyak. Kabur ke? Sekejap kabur lagi tak? Betul, game last. Ya, Aira Kak Adel. Laki Pantai Kundo dah kalah dah. Ni final. Ya, Pantai Kundo lagi pada dulu. Stepping. Ni daerah Jasin lawan Melaka Tengah. So kalau ikut Jasin ni tengok Bemban lawan JDP. Ni gabungan Bemban ada, Selanda ada, Bukit Senggih ada. Relax. Skor sekarang 3-1. Skor sekarang 3-1. Jasin 3, Melaka Tengah 1. Stepping wak. Skor 3-1. Jasin 3, JDP Melaka Tengah 1. Gangsa tak ada. Ini game handball. Bang kau. Betul tu. Betul final. Ambillah bola tu, oi. Hak ada gila. Oi. Amak. Ya, Kak Aira awaknya Mei. Audi siapa weh Audi? Ni Pika mana? Nunli ke Ya, ni siapa ya? Dia kata macam suara Aira. Aina? Aina. Bukan Aina. Jangan barai-barai. Ilyas oi. Pika Jasin. Sekolah mana? Negeri Melaka. Alor Gajah dah kalah.
Oh, kamu budak ni sekolah rendah Oh ya, Pita sekolah rendah lah ya. Ini sekolah menengah. Masjid Tanah. Masjid Tanah rasa tak ada. Yang ada Melaka Tengah, Jasin, Lu Gajah. Melaka Tengah Fighter. Ni saya tak tahu Melaka Tengah apa ni. JDP jersey nombor 8. Sekejap Ada rasanya nombor 8 tadi. Ada. Tu tengah berlari. Perempuan Jasin belum balik. Lag ke? Ya, lag lah. Sekejap sabar ya. Lag ke tak lag ni? Line slow lah. Dia dah petang-petang ni line dah slow. Okay, sekarang separuh masa pertama. Jasin 3. Jasin 5. Melaka Tengah 3. SK Alai. Tadi Alai menang nombor 3. Kan? Itulah. Perempuan Lu Gajah. Lu Gajah perempuan. Wah. Baju hijab yang warna-warna ni. Sudah, tak tahu. Okey je. Perempuan Lu Gajah rasa tak ada. Dah kalah. Dia tak terselur. Nak aku perempuan budak ni. Boleh je aku angkat benda ni. Aku rompas je. Ya Nat. Kau dah tak ada. Kampung Gelam lelaki. Tadi Kampung Gelam lelaki lawan dengan Alai. Diorang nombor 4. P18 Jasin nombor 3. Oi, Jasin guys. Woohoo. Perempuan Kampung Gelam menang. Menang tu potong rambut? Baru balik daripada KV. Tengok admin. Thank you. Weh, bapak dia. Weh, bateri P12 Jasin. Awak nombor berapa? Arifah. Awak nombor berapa? P12 Jasin. Berapa nombor 4? Nombor 4. Jasin Warrior P12 dapat nombor 4. Yang tim kedua tu Jasin Python tu kalah. Oh yeah. Oh tu Lu Gajah lah. Sorry awak, saya baru datang so tak tahu. Betul, sikit-sikit singgih. Oh, Jasin 3. JDP 1. Asal? Bob, buat apa Bob? Pantai Kundur lelaki kalah. P12 tadi siapa menang P12 Kampung Gelam nombor 1. Nombor 2 tadi tengok JC belakang dia SK Taman Merdeka. Betul lah tu. Tak, skor sekarang 4 tu. 3-1. Jasin 3, Melaka Tengah 1. 29. Alamak sorry. Saya dah orang tanya saya baik tahu. Sorry. Pizza shoot. SK apa wak? SK apa? Ilyas. Ya Allah, salam kotak ni. Oh, ya tengok ni.
Perempuan Alur Gajah ada awet saya. Dia pakai nombor 4. Jangan bergantung. Oh ada tu, ada. Saya nampak nombor 4 tu tengah duduk. Bergantung nyawa ni. Kat Bukit Senggeh. Ama mana Ama Zafran ke? Mana? Ya. Tak apa. Ada tu nombor 4. Alur Gajah tengah duduk. Nampak tak? Melaka Tengah 2 sekolah apa SKL ada. Perempuan je saya tak tahu dia orang kalah ke menang. Tadi tengok lelaki je yang pergi lawan. Sorry. Alah. Ada Ama dekat. Ama tadi dah main. So dia cikgu keluarkan sekejap. SKL lelaki nombor 3. Kamu sayang. Game handball. Aduh, ini siapa Azim lah. Azim Kacip. Melaka Tengah 2 SK Taman Merdeka. Oh, SK Taman Merdeka. SK Taman Merdeka. Perempuan lah tadi lawan final. Main slow Ilyas. Okay, good job, Bob. Oh, sorry. Ni ya betul final. Oh, dah guna 47. Skor sekarang Jasin 4, Melaka Tengah 2. Tinggal lah. Dia balik lambat dia kena marah weh. Ya Allah. Comel lah kamu. Oh, weh benar. Weh, baik Wais. Bayang kau memang baik ah. Weh, lag ke? Tak lag kan? Ada Dak Syazah ni ah. Mana dia? Mana dah perempuan tu? Hai Man. Wah, baik dua-dua orang. Kita main salam-salam baik. Bateri dah 12. Ref tu cerewet. Ref mana? Berapa minit? Saya rasa lagi 2 minit. Iman! Ma.
Rasa macam 2 minit lagi. Wait, saya tengah pegang phone. Guys, diorang menang guys. Mana saya tahu awak pegang phone ke tidak? Alah, jangan nangis. Aina. Kita ambil gambar dekat bilik. Ingat Aira. Oh, sekarang skor. Mana skor? Skor apa bukan. Skor tadi. Skor tadi 6-4. 6-4. Sudah kira. Guys, cikgu Jun. Ada. Guys, coach kita guys.